Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, hari ni kita berada di Jepun. So kita bersama dengan kawan-kawan kita ni. Saya perkenalkan, inilah King, champion of penjual motosikal yang terpaling padu di Malaysia. Okey, kita ada Fakrul, market worker. market worker. Okey. Sejuk mat. Okey, perkenalkan lagi kita ada Fakrul juga. Kita ada dua Fakrul. Satu Fakrul market mover, satu lagi Fakrul kita punya transporter. Dan kita ada Bob. Alamak, Bob lah paling dia player lah. Bob ni player. Kita bagi player ambil. Ya. Dan seterusnya kita ada Herman, Pak Super. kita punya driver kat sini. Ya, Pak Super. Ya. Sepanjang perjalanan Makan, kena Pak. maki je man. Makan Pak, negara ni. Wih, tapi kan perasan tak? Dia dah hujan lah weh. Serius. Hujan ke salji? Salji. Okey, kita makan roti di negara Jepun. Macam mana cara nak makan roti di negara Jepun? Sejuk. Oh, macam tu cara makan roti di negara Jepun. Okey. Korang perasan tak pemandangan tu? Cantik kan? Tunjukkan sikit King cara makan roti di negara Jepun. Tunduk. Oh, dia kena tunduk dulu. Makan, tunduk. Oh, makan lu baru tunduk. Oh. Orang datang seminggu je, kau datang sampai 2 minggu kau duduk sini. Ni, kalau korang tak tahu, tempat ni dinamakan apa tadi? Kyoto. Okey. Pak, lain tu. Kawasan ni dinamakan sebagai Kyoto. No. Oh, kau tengok di belakang rumah je. Baik, kita beria-ia sampai nak naik gunung untuk ambil gambar. Ni belakang rumah je. Cantik ni, subhanallah. Cantik tak? Serius, cantik. Tengok belakang rumah dia. Ui, jernih babe. Air dia kau tengok jernih. Air jernih guys. Man, mana kau tengah bawa kereta ni Man? Pergi makan. Apa nama tempat dia? Dia siapa ni ada bagi tahu tau kau kena download. Kau jangan main jalan tengah jalan. Sini tepi. Kita pergi makan dekat Harishiyama. Apa nama dia? Harishiyama. Arigatou gozaimasu. Sakura-san. Ini tempat wedding planner Man. Wedding planner. Mana tempat masan? Tempat masan. Oh. Tak nampak sampah. Mat, kita makan kat mana, Mat? Okey. Restoran Prayer room. Ogari. halal, friendly. Ui, ada tempat semayang Mat. Kita bersama. Ada tempat semayang. Kat mana ni? Ni, atas ni. Oh, atas ni. Kena biasa dulu. Oi, kau terus nak pergi yang mahal berterik lah. Yang biasa dulu yang macam makcik-makcik berniaga. Ruang doa dan bilik solat. Nampak tu? Kat sini berjalan kaki priority. You don't need to talk to the hand. Just peraturan dia Tapi daripada tadi baik, aku tengah cari sampah tak jumpa. Tak, kita nak kena buktikan yang bahawa longkang di Jepun ni bersih, ada ikan koi. So kita nak kena buktikan benda tu. Kita kena cari longkang di Jepun dan kita kena buktikan dia dia bukan bersih, dia kotor lah. Oh, ikan salmon Mat. Ada ikan salmon. Ikan ke mancing burung? Burung mancing ikan. Oh. Mancing burung. Dia tak mancing ikan sini Ui, memang pelik lah orang Jepun. Dia pancing burung baik. Oh, halal Mat. Halal. Ni pun halal. Tapi kau kena tanya dia betul-betul halal ke? Nama dia apa? Nama pun Yamamoto. Kita dah boleh lah, kita ni darurat. Halal. Yalah, tapi nama dia Yamamoto. Ya Allah, mana yang pun kau pula. Mat, lebih baik Yamamoto daripada Yamaha Hai. Ni tak ada rupa makan kat Jepun.
Semua orang Malaysia je kat sini. Sini, dia nak tengok daripada tak halal ke? Kita tak ada ke kita makan sebelah orang Jepun, dia cakap hoshi. Kau tekan burger sana, burger keluar bawah tu. Itu dia keluarkan kupon, Man. Kau bagi kupon kat sini. Ni cara dia. Kau tekan ni. Ni kau tekan. Kau tekan, nanti kau bayar. Lepas tu dia akan keluar kad. Kau ambil kad tu. Ni akak tu contoh. Nanti. Kau tekan burger. Kau nampak tu? Nampak? Kau cakap dia keluar burger kat sini. Ayam kan dua keluar Kau burger sini. nampak keluar burger. Kau ingat aku budak tadika ke apa? Kau serius lah mentadikakan aku begitu saja? Jadi kita apa lagi tekan lah. Tekan lah. Baik letaklah duit dulu. Lebih kan? Yang tadi Wagyu tu dia datang daripada New Zealand. Yang ni memang Jepun punya Wagyu. Kat situ kita boleh duduk. Dia serve. Yang tu. Oh, betul. Ini itu 448 ni. Takkan kita pagi-pagi nak makan berat je ni, tak ada jual nasi lemak ke? Pagi-pagi biasa kita makan biskut-biskut, nasi lemak, kuih-kuih. Takkan pagi-pagi terus makan Wagyu, makan ayam ni. Yelah, ni lah. Memang inilah makanan dia. Ni ada. Ni nasi ni. Ni mana kedai dia? Kita burger. Dalam ni dalam orang ni. Baik, kosong je aku tengok dalam tu. Kosong. Arigatou gozaimasu. So, sekarang ni mission kita adalah untuk mendaki Gunung Jerai. Oi, dah hujan lah. Oh, hujan ni, dia memang macam ni. Oh, dia memang macam ni So, kita nak mendaki Gunung Jerai bercabang 3. Gunung Daik bercabang 3. Patah dua perkataan. Oh, sekarang ni kita dekat Arashiyama Kyoto. Kita nak pergi tengok buluh. Datang punya. Kau tengok tangan aku. Dia kat mana? Nak tunjuk kau dah boleh tahan sejuk. Tak boleh, Mat. Tak boleh. Sejuk. Oh. Akhirnya menyerah lah. Sejuk. Angin tu menyebabkan sejuk kan. So plan kita adalah untuk mendaki Gunung Buluh. Kita jangan rasa malu lah kita pakai baju sweater. Kau tengok. Kenapa nak malu? Orang putih pun pakai baju sweater juga, Man. Orang putih pun pakai baju sejuk. Kita rasa malu pula pakai baju sejuk. Masalah dia orang pun pakai sejuk. Kita bajet-bajet macam boleh tahan sejuk pula. Kita kena naik tu Dia bawa kita jalan-jalan naik tu. Nampak beca berjalan kaki. Ada ikan ke? Oi, tu besar. Ya, tu big. Big. Koi. You should eat. You should eat it. Yes. Yes. Yeah, Delicious. Koi cannot lah. Koi cannot. You from? Yeah, I'm from Japan. Japan. I live here. Oh, you living here. Oh, okay. Nara Prefecture. Oh, okay. Japan. Stinky cup. This is koi, no? Yeah. Koi. Where from? I'm Malaysia. Malaysia. Kita dapat berjumpa dengan orang Jepun. In Jepun, welcome. Konnichiwa. Yeah, konnichiwa. How to say in Malaysia, selamat datang. Selamat datang. Thank you. Okay, bye. Selamat datang. Konnichiwa, selamat datang. Nanti kan lambat, banyak tempat nak pergi. Cepatlah korang buang masa. Oi, wow. Bro. Bob, ikan koi. Tak, ini bukan koi. Ikan koi, dia cakap, budak Jepun tu cakap. Okey, kak. Dia selawet. Mari. So kita nak bergambar. Mana fotografer? Mai. Ini aku video. Mana fotografer? Mari. Okey.
Come, you. Together. Picture. Okay. Arigato. Oh, cantik mat gambar dia. Masalah muka dia tu. Bagilah muka gambar. Nice. Umpat tu sudah dia. Dia okey dia tarik macam ni. Oh, iyalah. Tapi aku rasa macam dah matilah. Kan, dia baru start. Baru 4 hari. Tu kau tengok dah tinggal ranting-ranting dah kau. Serius lah kau. Inilah buruh nelayan dan juga petani. Aku ingat kat Malaysia je ada. Jepun pun ada. Konnichiwa. Nampak dia kenal aku tu. Jepun kenal Mat. Ini juga ciao miau. Kau bayang nelayan pun pakai baju macam tu. Serius amat. Okey, jom. Main. Tak, dia kan betul-betul heritage dia yang jaga tau. Kita orang luar datang Malaysia tak ada pun pakai baju Melayu songkek. Kan? Dia pun pakai kan. Foto for you. Oh, thank you. Kau kerja kau memang menyibuk lah kau ni. Kau tiba-tiba jadi rajin kau. Kau memang suka. 1, 2, 3. Buktikan dia. Use foto ni. Wait. Okay. 1, 2, 3. Thank you so much. No worries. Where you come from? England. England. Malaysia. Mauritius. No, not Mauritius. Malaysia. Malaysia. Oh, still very nice. Thank you. Nasib baik kau cakap nice. Letak aku smackdown kau kat sini. Air dia dalam tau sebenarnya. Tapi disebabkan jernih, kau tak rasa dia dalam. Kau nampak bot tu? Mesin dia kat bawah tu tengah jalan tu. Betul? Kan? Disebabkan dia jernih kan, kau tak nampak dia dalam. Oh, straight. Oh, okey. How will you location? Wih, jernih air dia. So, excuse me, are you staying in the Hoshinoya? No. No. I don't work here, sorry. Okay. Okay, sorry ya. Okay. King, tak boleh naik atas bot, King. Dia tak benarkan duduk atas bot. Sorry dalam bahasa Jepun apa? Maaf. Ha? Samusai. Samosa. Kau tak dengar kau. Marah je aku. So kita macam mana pula perjalanan kita ke mana? Patah balik? Serius amat. Mutawif kita apa cerita Mutawif? Kita tengah call dia punya guider. Patah balik? Ke sana balik ah. Biasa, masam itu biasa. So kita sekarang sedang bergerak ke bambu, apa nama dia? Bamboo Forest. Kita sekarang bergerak ke Bamboo Forest. Nobita-san. Halo. Nama dia Nobita Mat. Dia bagi kau Nobita Mat. Oi, tapi gelap lah. Dalam ni bukan main dalam TikTok tu. Lighting bukan main. Inilah reality di dalam Bamboo Forest. Do not enter. Nampak macam orang Jepun cakap kan? Ada rasa sikit Mat. Do not enter. Nobita-san, straight. Bambu. No. Comel-comel anjing dia. So apa yang sebenarnya istimewanya tempat ni? Dulu Jepun nak menjajah ni. Okey. Ni apa yang ditutup ni Mat? So orang tu kita penting.
Kau dia conteng kan? Itu nama dia Ausia apa kan? Kau pandai-pandai. Yelah, ada orang conteng. This is not good. Conteng-conteng not good. Oh, tapi dia punya tempat ni kan, jujur cakap, sunyi je. Dia macam satu perasaan yang sangat cozy lah. Dia sangat orang panggil tenang lah tempat dia. Okay, so kita dah sampai lah. Okay guys, mai sini. Mai, Mutawif nak cerita sikit. Ini adalah tanah perkuburan tentera Jepun yang mati zaman Hiroshima dengan Nagasaki yang ni. Ini kubur dia. Kita tanam kat sini. 16 ninja bunuh semua ni. 16 ninja tu kat depan. Macam mana lagi sekali? Ini 16 ninja, kes 16 ninja Kyoto. Dia serang. Basah lah macam kau dengan follower aku kau basah kan. Tu dia, kita berjumpa dengan bikers daripada Japan. Okay. Girlfriend, boyfriend? Mana? Wah, power babe. Bawa motor CBR 1000 dengan ZXNR padu babe. Ramah betul. We-bike mate. We-bike babe. Terbaik. Okay. Nice. Thank you. Masih cantik lagi. Walaupun 2007 kau tengok condition dia cantik mat. Masih lagi terjaga mat motor dia. Macam mana cerita kita ni sekarang? Okey, cantik. Cantik pergi sokok bang. Tolonglah. Dah tak tahan Dah tak tahan Dah gian teruk Okay, marilah kita teman. Mari jom. So kita nak masuk tempat parking. Okay. Driver, please get off here. Please drop off your luggage first. Parking fee is 200 yen every. Oh, dia tutup 22 berapa? 10. Okay. So you oh dia, kau kena masuk Man, kau kena masuk. Kau kena masuk. Okay, dia suruh masuk dalam. Kat dekat ada kat kampung baru. Oh, dia parking yang berpusing ni bertingkat atas. Tak ada orang. Please check tak ada orang kat dalam. Please make sure parking brake is set. Okay. This package cross time PM 22, okay? Okay. Thank you. Oh, dia berpusing-pusing Man. Kereta tu berpusing. Dia pusingkan nanti. So bila kita keluar, kita jalan terus je. Oh, mantap. Lebih kurang pukul, sekarang berapa ni waktu ni? Ni waktu pukul apa? So sekarang pukul 5.30 Mat. Korang boleh tengok keadaan gelap dia. Pukul 5.30 di Kyoto, Japan. Kau boleh tengok. Oh, tapi sini kan abang perasan kan, jarang kurang orang pakai kenderaan. Dia orang lebih banyak menggunakan kemudahan awam lah kan. Macam bas. Nampak banyak gila ada bas semua kan. Okay. And sekarang ni kalau tengok dia punya temperature sekarang ni lebih kurang, tadi abang tengok dia 9 degree, 8 degree lah. Baru pukul 5.30 babe. Pukul 5.30 kau boleh tengok. Dan abang perasan dia punya mall ni, dia bukan konsep mall tau. Dia lebih kepada susunan kedai-kedai. Tak tahulah dalam tu ada mall lain, tapi kalau kita tengok sini dia lebih kepada susunan kedai kan. Contoh ni, nampak kedai. Okay, kedai. So dia kedai-kedai, dia blok-blok yang kedai lah. Tadi kita dah pergi, member abang ada yang beli jam, ada yang beli apa nama dia, Oakley punya spek kan. Nampak harga sini lebih murah dan dia orang ada latest punya design lah. Alright. So sekarang ni
Ni keadaan suasana di bandar Kyoto lah. Suasana dia, orang boleh tengok suasana yang sangat-sangat, bagi abang, dia chill, dia tak crowded, dia tak bising. Lepas tu sepanjang jalan ni korang perasan tak ada muzik ni? Dia ada satu suasana cozy tau. Bang, orang Malaysia ke? Assalamualaikum. Orang Malaysia? Ya, saya orang Sayang Buloh. Oi, tengok. Okey mat. Dia bagi dengan beg ke? Tak, ini beg saya. Ini awak Jepun dia bagi, dia belanja. Awak Jepun tadi dia belanja. Dia cakap macam mana kau nak minta belanja, kau cakap macam mana? Dia kata bukan saya minta, dia nak belanja saya. Wow, awak memang somebody lah. Somebody Tapi kau puasa nak? Ni 5.5 tau. Malaysia 4.5. Time kita 4.5, sini 5.5. Kau tengok gelap mat, gelap. Ini bukan gelap maghrib tau, ni dah gelap tau. Gelap pukul 8 Malaysia tau. Kan? Betul bang, betul. Lepas tu kau perasan tak? Suasana dia relax je. Tenang je. Dia tak macam KL punya suasana kan. Padahal ni kira consider bandar kecil lah, betul? Dia orang tak bising. Dia tak bising. Tak kalut. Kau daripada tadi ada dengar orang horn tak? Ada tadi sikit. Belum lagi kan? Kita belum dengar lagi orang horn. Tapi best lah. So far hari pertama kita dapat tengok 16 samurai punya 16 ninja punya kubur. 16 ninja mat. Kau dapat tengok, orang lain tak tahu. Kita je tahu benda ni. Orang Jepun ni tak tahu. Orang Jepun, aku tanya 16 ninja, terpinga-pinga. Mana 16 ninja dia kan? So, kita dapat pergi. Lepas tu kita pergi mana tadi? Yang kita litah jambatan tu ada apa? Sebelah sana tu. Tak ada apa? Tak ada apa. Kita salah jalan. Lepas tu kita masuk Buloh, Bamboo Forest kan? Okay. So I think so far hari pertama adalah hari yang memenatkan lah. Berjalan banyak. Ni baru hari pertama tau. Kita ada 10 hari lagi nak berjalan. Biasanya Jepun macam itu bang. Macam tu. Kalau kita naik train lagi penat. Ni kita naik kereta ni, parking betul-betul belakang kedai. Betul? Kalau naik train lagi penat. Station. Parah ha. 20 minit berapa ni? Tapi kita parking ni berapa pula tadi? RM60 sekali pagi. Tadi nak RM40. RM40. Mahal juga RM40 parking kan. Untuk 4 jam. Untuk 4 jam 4 jam kan. 1 So far minyak tadi kita isi 8,000 yen. 8,000 lebih kurang 200 lebih. 300. So hari pertama kita 300 campur 60, 360. Ni lagi tak tahu berapa kena. 400 hari pertama saja. Untuk kereta dah 400 kan. Banyak juga belanja pakai kereta kat sini punya. Tapi tak apa, kita nak tunjuk kita orang kaya. Kita business class man. Ni babe, itu Abe. Ni perempuan kot. Babe perempuan, Abe lelaki. Macam tu. Ya ke? Ni gorila dia lain macam dia. Mungkin gorila perempuan kot. Aku tak pernah dengar babe. Ada babe ke? Babe. Kau tengok mamat tu. Dia camping je babe kat bawah tu. Ni gelandangan ke apa? Steady. Sangat pelik lah. Dia ni boleh tahan sejuk lah babe. Ni kedai sumo. Makanan sumo. Nampak ni? Itu perkataan tu nama dia sumo. Sumo Hatakashi. Nama dia Hatakashi. Apa? Basah. Basah Kau ya je kedai kita jalan. Kau jalan 2 kilometer. Ini baru 500 meter mat. Marlboro halal dining. Halal dining. Kebab. So apa kita punya plan? Nak pergi sini ke apa? Terpulang. Nak makan kan? Sini lah nasi. Jom masuk. Kita jalan dulu. Jalan dulu. Tutup Macam mana kita? 24 hours. 24 hours. Iyalah 24 hours. Ini boleh makan lah mana. Boleh makan ramen lah. Ramen terbaik. Ramen ada ramen bersih babe air dia. Tak tahu boleh nampak ke tidak, tapi bersih mat.
Air longkang dia bersih, Mat. Apa tu dia tulis? Dia tulis Sepala Kyoto Sagati Toba Art Festival Surfele Teleferamen. Tu aku tak tahu apa dia tulis, Mat. Tapi bersih, Mat. Serius. Surprise lah. Surprise. Kalau kita bandingkan dengan Sungai Kelang macam mana? Ha? Boleh tak kita bandingkan? Sungai Kelang ada ikan bandar raya. Ikan bandar raya. Kita tak boleh lah bandingkan dengan Sungai Kelang lah. Ada ikan koi. Ikan koi. Sungai Kelang memerang dah datang dah. Start habitat kat situ. Bagus sebenarnya memerang kalau ada. Kan? Tempat tu usih. Sebab memerang ni sifat dia membersih. Dia adalah engineer. Memerang ni dia engineer. Oh, dia bukan suka tempat-tempat bersih, habitat dia. Dia akan membersihkan kawasan tu supaya jadi bersih. Dia ada sifat membersih. Inilah sedikit keadaan di bandar Kyoto Di malam hari. Di malam hari. Korang boleh tengok abang ni dah habis berapu punya lapis. Kan? Sejuk nak mam. Sejuk, babe. Seriously sejuk. Jangan berangin. Dia kalau sejuk tak apa, ni berangin. Inilah suasana kan. Mantap, babe. Oh, ni semua kawasan. Oh, ni kira macam ni center market. Center market. Yes. Oh, ada makanan, ada jual wagyu, man. Apa dia? Asal? Sejuk ni asal tapi aku sukalah dia punya kawasan ni. Mat channel. Ambil kau. Ni kau harga channel dia, man. Channel dia kau tengok 550,000, man. Murah, kualiti dia tak cantik lah. Jadi defect lah. Bukan, the biggest crab in the world. Ini yang kita makan besok. Ini gasket ada. Sini. Jom. Tu, situ belakang ujung tu. Tidur je. Dia ada cuci mata. Nampak tu tanglung dia besar mana? Sekarang ni Ahmad dah record kita perjalanan tu. Berapa lama dah? Apa dia? Baru lah kita jalan jauh, ada video kan? Betul, adalah kita boleh Momen. momen indah kita, ambil gambar, ambil video. Sega, Mat. Game ni. Barang game ni. Sega game ni lah. Apa, Street Fighter. Beratur, Mat. Apa yang ada kat sini orang beratur beria-ria ni? Pizza. Okey. Kau bahaya tau jalan sini, King. Bahaya jalan sini. Sini ada kedai jeans tau. Ni jeans terbalik. Tu. Jeans terbalik. Ini nama dia Yamamoto apa? Drive. Tentu lah, aku pun tak ingat lah. Oh, bukanlah. Teramachi Road. Roti rosak, Mat. Ni. Roti rosak. Betul lah, roti rosak tu. Drug and Weh, King. Sini. Ini kita kena masuk, weh. Kau tengok kedai ni, dia jual apa? Drug, Mat. Dia jual drug, Mat. Itu ubat. Oh, iya ke? Untuk kosmetik. Oh, aku ingat dia jual. dia jual drug, Mat. Bob, kau buat apa ni, Bob? Kau siap ambil gambar. Bob, jangan macam ni, Bob. Sembil lu. Oh, sambil lu. Tahu jalan ni hari ni. Tak tahu berapa meter lagi nak kena berjalan. Dia ajak jalan dia komen banyak. Hari tu. Dia paling berpokok. Dia yang komplain. Aku serius lah. Seorang apa aku keluar. Aku tak faham lah kenapa kita berjalan jauh-jauh. Kan elok kalau kita duduk tadi, tidur, rehatkan diri, rehatkan minda. Betul tak, geng?
Tu dia makanan kita hari ni. Kita makan Wagyu ramen. Ada juice. Boleh makan ni? Mango juice. Apa dia cakap kau? Coca-Cola tadi cakap apa? Kokodo Zero. Alright, jamu selera. Bismillah. Enjoy. Okay. So sekarang ni kita dalam perjalanan balik. Tadi kita makan ramen. Ramen ke ramen? Ramen tu yang kelih Mahmud tu mat. Oh. Kita makan ramen. Oh, sedap Bib. Sedap Sedap. Kau bagi berapa per 10? Bagi 8 per 10. 8 per 10 kau? 8 per 10. 8 boleh 8 10. 8 10. Okey lah. So kira 8 semula. Semua 8 lah. 8 point. Tapi kau tak boleh. 8.1. Kau dah kira macam daging salai mat kau buat. Betul mie kering. Dah jadi ramen lah. Dia bukan ramen dah. Daging bakar dia buat lah. Tapi sedap. Serius sedap. Walai lah. So sekarang kita dalam perjalanan balik. Tapi korang perasan tak kita dah sampai kat mana? Kita sampai tempat tadi mat. Oi, jauh mat kita berjalan kaki ni. Kita dah sampai kepada Ape-Bape ni. Okay. So sekarang kita dalam perjalanan balik. Kita akan balik pulang ke kita punya rumah, homestay kita. Lepas tu kita akan berehat lah. Hari ni abang boleh cakap satu aktiviti yang sangat memenatkan, tapi interesting, sangat best. Seronok lah sebenarnya. Seronok Kyoto ni sebenarnya banyak benda yang kita boleh cuci mata lah. Best lah tempat dia, seronok. Cuma kalau kita ni kurang stamina, tempat ni agak mencabar sebenarnya. Sebab dia punya apa orang panggil, dia punya, kau banyak menggunakan kaki sini. Memang kena berjalan babe. Kau bayang abang tunjuk kau, abang bagi korang gambaran korang tengok. Sepanjang-panjang ni dia punya shop lot dia. Menjual barang-barang branded, barang-barang second hand. Semua ni sepanjang-panjang ni. Di sini sampai hujung. Tu sampai hujung sana. Lepas tu dia ada lorong-lorong yang tersembunyi. Tapi apa-apa pun hari ni hari pertama yang sangat best. Dan sangat seronok lah. Okay lah, mission accomplished lah for today lah. Bagi abang satu hari yang best lah. Okay. So kita akan sambung besok insyaAllah. Besok kita punya plan adalah pusing Kyoto dan juga akan ke Fukuyama dengan barang-barang second dan barang helmet. Okay, mantap. Mantap Abu. Okay, apa-apa pun abang nak beritahu, hold your miam-miam ciao-ciao. Mantap Pak Abu. Abang sayang korang. Assalamualaikum.